Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga Dia berada di Kyoto Island Sepang guys. Kita nak pergi tour rumah seorang YouTuber. Macam tu. Dan juga merupakan bos kepada Household Malaysia. Dan juga pandu laju guys. Ni mesti ramai yang tak sabar nak tengok episod ni sebenarnya Farah ya. Dan rumah ni korang kira macam sangat sempurna lah Farah. Sebab dia ada apa? Dia ada smart home. Dia rumah ni ada solar. Dan yang paling best, dia ada loteng kat bahagian atas. So, like tu. So, kalau nak tengok tahu rumah ni, jom kita lebih jauh. Tapi sebiasa, jangan lupa untuk like dan subscribe. So, Malaysia. Let's go guys. Hai Dia, hai Farah, hai Household Malaysia. Jumpalah ke rumah saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abang Gan. Saya adalah pemilik IG kepada Abang Gan. Dan pada masa sama juga, saya adalah pemilik kepada IG Pandu Laju dan juga Household Malaysia. Selamat datang ke rumah saya. Lepas hampir 200 episod Household Malaysia, finally, rumah Abang Gan masuk Household Malaysia. Yes, saya adalah seorang media, saya adalah seorang content creator. Dan pada masa sama juga, saya adalah seorang entrepreneur untuk company yang mana Pandu Laju dan juga Household Malaysia adalah di bawah saya. Dan yes, inilah rumah saya yang berkonsepkan modern contemporary. Apa yang menarik? Apa yang menarik adalah rumah saya ini adalah smart home. Sebab memang daripada awal-awal saya dah set rumah ni adalah sebagai rumah smart home. Dan pada masa sama juga, bil api rumah saya ni sebenarnya bagi anda yang mungkin tak percaya, bil api saya sekarang ni antara 20 ke 60 ringgit sebulan. Sebab apa? Sebab saya kan scammer nak. Sebab saya pasang solar. So sebelum pasang solar, lebih kurang dalam 300 lebih. Right now, average bil saya dalam bawah 100 ringgit lah. Antara monthly lebih kurang dalam 20 ke 60 ringgit. So, Dia, Farah, jom tu rumah saya. Okay? Dah 200 episod kot. Finally, saya masuk Household Malaysia. So, rumah ni saya beli 2018 sebenarnya. Tapi saya pindah masuk, barulah dekat 2 tahun saya pindah masuk. Sebab sebab because of the PKP, so rumah ni delay sikit. Until 22 atau 21, saya tak ingat, barulah rumah siap. Tetapi rumah ni banyak cerita. So, that's why lah, kenapa ada Household Malaysia because of the rumah ni. Idea Household Malaysia datang selepas saya menghadapi banyak kesukaran untuk buat rumah ni. Sebab saya tak ada basic dalam benda-benda rumah. Kalau cerita pasal kereta, saya pandai lah. Anda boleh nampak sini. Ini adalah antara biasa orang nampak, orang katakan, ini adalah shoe cabinet ke? Sebenarnya tidak. Ini bukan shoe cabinet. Sebaliknya, idea ni saya dapat daripada salah satu rumah yang kami tour. Dekat rumah tu yang mana dia bagi idea, dia kata, masuk dalam rumah ni ada satu ruangan tempat simpanan barang, yang mana setiap kali kalau balik daripada mana-mana, dia tak nak sepak rumah dia, semua dia sumat dalam ni. Itu idea yang saya ambil. Saya kata, idea ni idea yang bagus. So that's why lah saya buat benda yang macam ni. So that's why kalau nampak barang-barang, beg-beg ke semua ada dekat dalam ni. So maksudnya setiap kali balik ke apa, sebelum kita nak kemas, kita masuk dalam ni dulu, barulah kita kemudian kita baru kemas lah. Untuk bahagian sini, kalau ikutkan, bahagian sini sepatutnya separuh tau. Asalnya dia punya tiang ni separuh macam ni je. So kita boleh nampak daripada luar, boleh nampak tangga. So saya decidekan untuk buat fullkan dia. Dan pada masa sama juga rasa macam kosong lah. Macam mana saya nak bagi pop up so that's why lah kita buat fluted panel. So kita buat fluted panel yang kat sini. Dan pada masa sama juga, yang ini kita tambah kemudian. Yang ini kita gunakan daripada Dian Signature. Yang ini saya beli sendiri ya. Yang ini daripada Dian Signature. Kita letak sini. So ada dua lah. Yang ni wife saya yang beli. So masuk-masuk terus nampak ayat Cipu Dina. So tak adalah kita letak meja nak kurangkan complicated. Dan kalau kau nampak kan dekat sini ruangan masuk kita ada chandelier. Rumah saya ni ada 3 chandelier sebenarnya. Sebab apa saya pasang chandelier? Sebab orang kata chandelier ni mahal. Tapi sebenarnya tak tahu. Kalau kau tahu mana nak beli, saya chandelier tak mahal. Chandelier macam ni dalam RM300 je boleh dapat. Tapi cantik tak? Ada gold colour sikit. Okay, so untuk bahagian ruang tamu pula, kalau nampak kat sini is very simple. Saya cuba untuk minimaliskan. Saya tak nak letak meja dan sebagainya. So untuk yang ni, kalau anda nampak sini, anda akan nampak satu fluted panel kat sini. Sebenarnya kisah dia adalah, memandangkan masa saya pasang fluted panel ni ada lebihan daripada kita buang, saya katakan elok kita buatkan something. So that's why lah
tiba-tiba muncul ada beberapa fluted panel kat sini. Kenapa bukan full? Sebab ini adalah lebihan daripada fluted panel ada kat situ. So kita buat macam ni lah. Ini antara soalan biasa orang kata lah. Tak rasa besar gila ke TV kabinetnya? Memang besar gila. TV kabinet ni memang besar gila sebenarnya. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi besar macam ni. Lepas siap, barulah saya tahu. Barulah saya sedar. Uish, besar gila TV kabinet ni. Dan satu lesson learn sebenarnya yang anda boleh ambil adalah, kalau bagi siapa-siapa anda yang tengah buat renovation rumah, kalau boleh, datang selalu untuk monitor. Anda akan nampak. Ini tidak, kalau anda biarkan untuk pekerja ni, kontraktor tu buatkan tanpa anda monitor, ada banyaklah kesilapan-kesilapan yang anda akan buat sebenarnya. Yang ni nanti saya akan share lah. Ini juga antara sebab kenapa saya buat channel Household Malaysia, because kita nak bagi knowledge benda-benda macam ni lah. Ini adalah track Hot Wheel. Anak saya memang suka sangat dengan Hot Wheel. Dan yang ni lah sofa, saya gunakan L-shape punya sofa. Sebenarnya sofa ni boleh custom. Sama ada saya nak buat L-shape macam ni, L-shape macam ni, saya nak letak ni. So yang ni kita boleh custom lah. Biasa kalau anda beli sofa, anda memang boleh custom lah. Boleh minta dia buat macam ni, material dan sebagainya semua boleh buat lah. Dan juga untuk bahagian sini, kalau kita ikutkan, asalnya ini adalah macam like floating door tau. Yang ni boleh buka. Okay, tapi saya tak buka lah yang ni. Tapi sebaliknya, salah satu kalau anda nak buat renovation sebenarnya, alangkah baiknya kalau untuk langsir ni anda buat full, bukannya separuh. Tapi kalau tak full, dia nampak tak cantik sikit. Kalau full, anda akan nampak lagi wow. Sebab asalnya kedudukan dia, aircon memang dekat situ. So memandangkan yang kita ni pun tak monitor benda tu kan, dengan sibuk kerja sebagainya. So nak pindah pun dah tak boleh dah, sebab benda tu dah siap kan. Tapi kalau baik, yang aircon ni anda boleh letak sini ke lagi baik. Tapi nak buat macam mana kan, benda dah buat. Tapi bagusnya adalah dengan satu aircon ni saya boleh sampai ke belakang. Sebab aircon ni menghadap ke sana. Kalau aircon ni menghadap ke sini, dia mungkin sini je. Dia ada, sebenarnya dia ada pro and con lah. So that's why saya kata dia tak ada betul, dia tak ada salah. Jadi asalkan benda tu function, dah membarai dah. Antara kau nak lawa ataupun kau nak function, mana yang anda pilih? Itu kena tepuk dada, tanya selera. Apa yang anda carilah. Okay? Dan juga macam saya katakan, rumah ni saya gunakan konsep smart home. Orang selalu kata smart home ni mahal. Sebenarnya saya nak membuktikan bahawa smart home ni tak mahal. Smart home ni, satu rumah saya buat smart home ni, lebih kurang dalam RM2,000 je. Kalau anda buat sendiri, beli barang, pasang sendiri, RM1,000 lebih je. Dan dia bergantung kepada apa brand yang anda pakai, jenama yang pakai. Contohnya macam rumah ni, saya boleh control everything pakai phone ataupun voice command. Voice command boleh. So contohnya sekarang ni kita boleh tutup. Okay, pop. Dan kita boleh tutup lagi. Pop. Dah buka. Dengan satu buttonnya. Pop. Semua kita boleh buka. So sebenarnya kalau ikutkan, saya bukan buat semua sekali tau. So that's why kadang-kadang kan nampak, kenapa ni macam lari sikit? Kenapa dia macam colour lain sikit? So saya cuba buat macam ada bajet lebih sikit, saya akan buat. Ada bajet lebih sikit, saya akan buat lah. Yang mana untuk bahagian sini, kalau ikutkan, anda nampak lah ada table bulat kat sini. Memang sengaja kami ambil table bulat sebab ruangan sini pun tak besar sangat. So kalau saya nak ambil table panjang, agak sempit sedikit. So that's why lah kita ambil meja bulat yang boleh buat 6 kursi lah. Dan satu tip yang saya nak bagi pada anda, untuk segala lampu yang ini, kalau boleh, beli extra. Sebab apa? Next time, mungkin selepas 2 tahun ataupun 3 tahun lampu anda terbakar, so at least anda ada spare, anda boleh guna. So itu yang saya buat lah. Saya akan beli lebih, anda kata rosak, saya boleh pasang terus. Dan juga saya tak perlu pening kepala, brand lain ke, nampak lain ke. Itu antara tip yang anda boleh gunakan. So untuk bahagian kitchen, untuk bahagian dapur, saya ada dua lah. Saya ada dry kitchen dan juga wet kitchen. So yang ini adalah dry kitchen. Dan selama ni saya ada pegang satu prinsip lah. Prinsip saya adalah happy wife, happy life. So dalam arti kata lain, bagi kawan-kawan suami dekat luar, cubalah kumpulkan bajet-bajet ini untuk menggembirakan hati isteri anda. Yes, ini adalah ruangan untuk isteri anda. Kalau ikutkan untuk bahagian TV itu untuk ruangan kita. So that's why ada PS5 untuk kita enjoy sebagai. Tapi untuk ini adalah especially untuk wife kita lah. So bagi saya, yang ini yang makan kos yang agak tinggi sebenarnya untuk buat kitchen cabinet. Apatah lagi kitchen cabinet ni adalah jenis full, bawah sampailah ke bahagian atas. Dan kalau anda nampak, konsep dia ni sedikit berlainan. Color dia especially. Kalau kita nampak dari segi ruang tamu, banyak color-color light. Tapi sampai sini dia jadi color-color macam light gelap. Dia jadi macam light biru gelap je tu. Tapi elemen gold tu masih lagi ada lah. So kira daripada depan sampai ke belakang, elemen gold tu masih lagi ada. So kalau nampak kan saya buat bentuk L-shape. Yang ini adalah squat zone. Okay, kita buat yang ni. So kalau ikutkan nak cantik, saya boleh letak kursi yang bar, kursi bar kan, stool chair ke apa. Tapi saya tak beli sampai sekarang walaupun saya dah ada 2 tahun. Sebab saya rasa
end up saya takkan guna juga. Kalau nak lawa okey lah. Tapi saya tak belilah benda tu. Dan of course sini ada banyak lagi kompartmen. Kalau kita nampak ada laci, ada banyak ruangan-ruangan kompartmen, termasuklah dekat bahagian atas ni. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa buat tinggi sangat? Macam mana nak akses? So that's why saya katakan, konsep saya memang full height. Sebab untuk atas ni banyak saya letak barang-barang yang jarang kita guna. Contohnya macam saya air fryer ni saya ada 2. Contohnya orang bagi hadiah saya. So saya letaklah atas satu, saya simpan sini kan. Apa-apa benda yang kurang penting saya akan letak dekat bahagian atas. Of course lah kita kena banyak tangga lah untuk ambil sebagainya. Tetapi at least kita ada ruangan barang daripada kita biar semak-semak macam tu kan. Biar tempat terbuka. Lebih baiklah kita buat macam ni untuk kita boleh simpan lebih lagi banyak barang. Daripada tu, kostum ni warna cerah. Okay, untuk nampakkan dia lebih kontras. Dan untuk yang ni sinki kita ambil gold colour. So mesh lah. Dia ada gold colour. Dan ini adalah antara benda baru yang saya bawa pasang. Yang ni dinamakan sebagai Intrigue. Intrigue ni sebenarnya adalah penapis air kalau ikutkan. So dia ada air yang biasa. Lepas tu ini adalah air yang boleh diminum terus. Dan ini adalah air panas. Contohnya soap. Nampak? Dia ada wok. So inilah air panas. So bagusnya yang ni, dia cuma perlu servis setahun sekali je. Setahun sekali yang perlu servis. Itu antara benda yang kenapa saya pasang. Yang ni kita gunakan Intrigue. So dia berada dekat bahagian bawah. So penapis air lah. Dan satu tips saya, make sure dalam apa-apa kita buat, air yang kita nak minum, air yang kita nak masak, tolong minta kontraktor buat direct daripada pipe, bukan direct daripada tangki air. Sebab benda yang kita nak makan, sebab kalau tangki air dia dah simpan lama, kadang-kadang panas dan sebagainya. Tetapi yang ini, air ni direct daripada pipe. So air ni sentiasa diperbaharui lah. So kalau nak minum ke apa, yang ni lebih sesuai berbanding daripada air yang dekat tangki. So that's why lah saya kata, benda-benda macam ni yang kita kena monitor sebenarnya. Okay? Dan untuk kaum suami juga, kalau ada kemampuan, tolonglah make sure rumah ada satu vacuum robot untuk memudahkan kerja orang rumah kita. So balik orang rumah kita tak payah sapu. Sebab kita dah boleh set time macam ni. Ini saya namakan sebagai Ali. Yang ni saya gunakan Dreamy lah, brand daripada Dreamy L20 Ultra. So yang ni saya namakan sebagai Ali sebab dia adalah antara orang yang paling setia dekat dalam rumah ni. Sebab setiap pukul 3 petang dia akan keluar, dia akan tolong saya bersih, dia akan tolong saya mop. Kiranya lepas ni balik, wife saya balik ke, dia tak payah pening kepala dah. Tak payah nak sapu, tak payah nak mop, tak payah. Sebab inilah kerja dia. So that's why kalaulah ada kemampuan, tolong tak kisahlah kau beli brand apa sekalipun, make sure yang ini ada satu, dia orang rumah kau akan appreciate kau gila-gila. Sebab ini adalah antara benda yang boleh memudahkan kerja utama dia, iaitu mengemas. Walaupun dia taklah bersih 100%, tapi sekurang-kurangnya balik rumah kita pijak, tak ada abu, tak ada barang-barang kotor, tak ada kotoran lah. So kiranya dia dah tolong kita vacuum, dia tolong kita mop. Ingatlah kalau Tommy. Okay, ini pula adalah untuk bahagian wet kitchen. Sebenarnya ini adalah extend tau. Kalau ikutkan rumah saya ni strata title tau. Strata title banyak restriction yang boleh, yang tak boleh dan sebagainya. Tapi yang ini yang dibenarkan. Yang mana sebenarnya rumah saya sampai sini je tau. Ini adalah penghujung dia. So yang ini kita extend kan. So kalau anda nampak ini adalah yang kita extend kan. Maximum yang kita extend. 10 kaki maximum kita boleh extend kan. So yang ini kita buat wet kitchen. So kita tak nak bau sebagainya. So that's why kita asingkan. So kita buat macam berbentuk L shape jugalah. Tapi konsep dia berlainan sikit dengan dalam. Yang ni sama juga. Dia ada quartz stone juga. And then okay lah. Ini adalah panel wood. Okay, of course panel wood memang kena ada untuk keluarkan asap dan sebagainya. Nampak? Konsep masih sama lagi. Ada gold colour. High ceiling juga. Sama juga. So memang macam ni lah. So and then dekat sini kalau nampak kan. Nampak ada kaca tau. Kenapa tau? Konsep asalnya lah. Saya ambil konsep ni adalah biasanya kita nampak dekat kedai-kedai ataupun kedai makan ataupun restoran. Setiap kali kalau makanan dah siap, kita terus letak sini, boleh masuk dalam. Tapi benda ni tak jadi realiti. And di sebalik ni kita ada washing machine dan juga dryer lah. Yang dua-dua ni sponsor by kawan saya juga. Kai. Dia sponsor saya. Dia kata, kau mau pindah rumah kan? Apa benda kau nak? Saya minta yang ni lah. So thank you Kai. Belanja sini. Dan juga nampak ni. Sampai sini pun saya tak lepaskan dia. Saya still buat high full ceiling juga sampai ke atas juga. Yang ini lebih kepada nak letak penyapu ke, letak vacuum ke, nak charge ke. So memang dah plan. Dan kalau nampak kan dekat sini ada satu. Sebenarnya asalnya yang ini baju kotor kita letak bakul tu dekat sini. So untuk mudahkan nak masuk dan sebagainya. So ini memang kita dah plan awal-awal lah. Sama juga dalam ni memang ada satu plug point sebab saya nak charge saya punya vacuum yang elektrik tu. So that's why lah benda macam ni yang kita kena plan awal-awal sebenarnya. Okay. Dan juga keluar ni adalah ruangan kosong lah.
Kalau ikutkan saya memang tak ada jiran belakang. So saya tak boleh nak ajak, "Senang, masak apa tu?" Tak boleh. So belakang saya tak ada jiran. So belakang saya ni tapak kosong, yang mana saya ada satu view yang cantik, ada Eiffel Tower. So bagus tak? Bagusnya lah tapak kosong. Once kosong, kita bebas nak buat apa. Sebenarnya tak boleh. Strata title kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi setakat nak lepak-lepak, nak makan BBQ, should be no problem. Itu antara kelebihan lah. Kalau belakang kau ni adalah tempat kosong, tak ada jiran. Tapi itulah, tak boleh minta makanan kat Senah. Dan tak tahu juga Senah buat apa. Tak tahu juga Senah tengah masak apa. Tak tahu. So, untuk bahagian tangga juga, kalau nampak kan, saya ada letak juga. Ini adalah surah pertama yang saya hafal, iaitu surah Al-Ikhlas. Orang kata 3 kul lah. So that's why lah saya letak surah Al-Ikhlas kat sini. Yang ini daripada Dian Signature juga. And yang ini pun ada SPC daripada bawah sampai ke atas. Dan untuk cat pula, cat yang ini saya gunakan cat daripada Nippon Paint tau. Salah satu kelebihan ataupun salah satu sebab kenapa saya ambil Nippon Paint lah, sebab dia senang nak lap. Sebab anak saya dalam fasa meningkat, saya tahu satu hari nanti dia akan gunakan kreativiti dia, ambil pensel ke whatever, dia akan lukis conteng. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang ni. Tapi tak apa, sebab yang ni senang nak lap. Yang ni walaupun ada dia punya kekreatifan kat situ, saya guna kain basah lap, dia dah hilang lah. Itu antara kelebihan lah, ataupun antara sebab kenapa saya gunakan Nippon Paint. Dan satu lagi, kalau nampak kan, warna cat ni sama tau, daripada depan sampailah ke belakang. So kiranya satu rumah ni untuk exterior, kecuali bilik, semua saya gunakan cat colour yang sama. Sebab bagi saya colour ni cantik, dia nampak evergreen dan sedap mata mandang. Di sebalik yang ini, ini adalah loteng. Sebenarnya rumah saya ni high ceiling tau. So high ceiling, kita boleh buat loteng dekat atas. So saya maximiskan segala ruangan yang ada. Kononnya loteng ni saya buat untuk own office lah, untuk saya buat kerja dan sebagainya. Tapi apabila ada tingkat lagi, satu lagi, ada jarang naik atas. Tapi ini antara part ruangan saya yang saya buat untuk saya, diri saya, yang saya sangat appreciate apa yang saya dah buat kat sini. Nampak? Kita kena bangga diri sini. So memandangkan yang ni ruangan kosong sebenarnya, so saya dah letakkan juga kabinet juga dekat bahagian sini. Kabinet ni kalau nampak kan, sama tak dengan bahagian bawah? Sama kan? Sebab orang yang sama buat. So yang ni lebih saya bagi kepada wife saya untuk letak baju dan sebagainya. Nampak? Inilah tudung lah, tudung wife saya yang dia manage kan, ataupun tudung dia memang banyak. Saya rasa perempuan kalau tak ada 100 tudung, itu memohong nama dia. Dia suka ke tak suka, dia pakai tak pakai, dia beli dulu. Yang itu adalah perempuan. Kita kena terima hakikat, itulah perempuan. Tapi tak apa, janji dia happy, itu je. So yang inilah ruangan tudung yang bahagian wife saya yang dia dah susun yang ni. So inilah ruangan-ruangan yang kita boleh buat lah. Dan sebenarnya kalau nampak kan, yang ini kan, dia tak boleh buka tau. Ruangan ni boleh buka, dia tak boleh buka sebab dia dah block by tangga ni. Ini tak boleh buka sebab, tapi nak nampakkan dia complete, jadi complete satu set. So that's why lah dia still buat juga yang ini juga. Okay, so inilah ruangan di sini. Dan sekarang ni kita masuk ke atas. Kita tengok apa yang ada menarik dekat bahagian loteng. Jom. Okay, so inilah ruangan untuk diri saya, me time saya. Asalnya kita memang nak buat like mini office lah, untuk saya boleh kerja ke atas ni sebenarnya. Itulah, dan ikutkan ini spek yang saya nak, termasuklah dengan orang katakan meja ni sebenarnya boleh naik dan turun tau. Yang kita boleh set naik dan turun, yang saya boleh duduk buat kerja, saya duduk ataupun berdiri. Dia maksimum tinggi macam ni kita boleh buat. So ini yang saya dah buat lah. Dan of course atas ni adalah tambahan yang saya buat kat sini. Dia adalah ruangan, asalnya dia tinggi, high ceiling. Daripada bawah tengok memang tinggi lah, tapi saya maximiskan ruangan yang ada, yang mana kita tampal ni untuk security lah, untuk keselamatan dan sebagainya. Dan untuk yang ni juga sama juga, ni pun gunakan Nippon Paint juga, tapi colour yang ni lain sikit daripada dekat bawah. Yang ni colour dia lebih gelap sikit, yang ni lebih sesuai untuk vibe saya, lebih tenang sikit. Kalau nak duduk sini buat kerja, nak lepak, dia dapat vibe yang lebih cozy sikit yang khas. Dan salah satu kelebihan lagi, kau perasan masa kau cat ni, dia tak ada bau tau. So biasanya kalau cat memang bau dia gila, kuat gila tau. Tapi yang ini cat memang tak bau, dan juga dia ada juga antivirus lah. Ini adalah kelebihan untuk kalau kita nak duduk dekat ruangan ni kan, dalam tempoh lama pun tak ada masalah juga. Dan inilah ruangan yang saya maksimiskan segala-galanya. Asalnya yang ini kita boleh nampak dekat master bedroom. Dari sini saya boleh tinjau master bedroom bawah. Tapi kemudian saya tutupkan dia, saya letaklah kabinet kat sini, ataupun tempat-tempat ruangan simpan barang untuk simpan barang-barang saya, barang-barang yang saya dapat, barang-barang everything lah, semua saya simpan dekat bahagian sini, nampak ni. So nampak lebih kemas lah. Dan juga kita ada juga lampu tom yum. Lampu kedai tom yum ni saya tambah kemudian, sebab saya rasa benda unik. Saya tambah lah. Saya namakan dalam app saya ni, saya namakan dia sebagai lampu raya.
Tapi saya namakan dia lampu tom yum lah. Kedai tom yum kan macam ni. Yang ni lampu dia color ni boleh tukar, boleh custom ikut kita nak. Ini RGB Okay. Dan juga ruangan-ruangan plug point everything lah. Ini tempat yang boleh lepak, boleh tidur kat sini juga, ataupun boleh relax-relax nak tengok TV ke sebagainya. Itulah kepuasan hati saya. So inilah perkongsian pasal rumah saya ni. So harap kau nampaklah tip-tip yang ini. Dan perjalanan momen-momen yang saya lalui, saya rasa ini adalah antara tip yang berbaloi lah, especially bagi anda yang baru beli rumah, yang baru nak start renovate. So bolehlah, mana-mana yang baik ikut, mana yang tak baik tu jangan ikut. Okay. So Koko ada siapa-siapa nak sponsori ke? Okay. Ya bang. Baiklah, setelah beberapa kali Farah kita approach ni dia Abang Gan. Untuk korang yang belum tahu, Abang Gan ni adalah mastermind untuk House Tour Malaysia. Pendek kata lagi lah bos kita Lama pujuk bos cepat lah, bila ni boleh finally. Dah habis 200 episod dah. Abang percaya. Kenapa lambat sangat ni baru bersetuju? Tak tahulah, saya rasa macam tak ada apa-apa nak share dia kata. Sebab itu tujuan utama saya buat house tour pun because saya nak bagi knowledge kepada orang. Sebab masa saya buat benda ni, saya tak ada panduan benda tu. So saya rasa okey lah, dah tiba masanya. Lepas dah dipujuk okey lah. Saya rasa okey lah. Ini pun selepas saya mengemas 1 bulan 3 hari baru siap. Tak. Tapi kalau kita rumah ni orang kata cukup sempurna sebenarnya. Alhamdulillah. Cukup lengkap. Segala orang kata, bagi kami yang cakap, semua ni dah ada. Ada smart home, ada apa, food grinder lah, intrik air panas keluar daripada sifu sini. Saya rasa macam tak banyak rumah yang ada selengkap ini. So dia kata tadi Abang Gan share juga kita, rumah ni orang kata ada solar. Dan bil elektrik dia cuma RM20 je guys sebulan. Padahal ni ada Tesla juga. Just kereta. Betul. Sangat-sangat jimat lah saya rasa. Tapi ada pada masa sama juga sebenarnya, macam dikata kalau boleh diundurkan masa sikit, saya rasa kan ada beberapa improvement yang boleh dibuat lah sebenarnya. Berapa saya rasa, sebab apa-apa pun selepas kita duduk barulah kita jumpa. Oh, yang ni patut macam ni, yang ni patut macam ni. Tapi itulah, ini antara pengalaman lah yang kita lalui sebenarnya. This is a learning process. Kita tak lalui, kita tak tahu. Lepas lalui, kita dah tahu lah. So next kalau rezeki ada rumah lain ke apa, kita boleh apply lah. So that's why lah dengan video-video dekat house tour ni yang anda semua boleh apply kan sebenarnya knowledge. Antara kata tips yang tadi Abang Gan kata, kalau boleh diundur masa, apa yang nak Boleh share dengan kita punya. Antara kalau boleh undur masa adalah dari segi plug point lah. Macam saya kata, plug point kena cukup. Plug point lebih tak apa, jangan kurang. Okay. Lepas tu rumah saya single phase tau. Single phase. Tapi semua orang terkejut, rumah baru kot takkan single phase. Betul, itulah hakikatnya. Tapi kalau boleh undurkan balik, saya nak buat 3 phase. Saya 3 phase, so charge kereta lebih laju, dari segi electricity lebih besar, macam-macam yang lagi saya boleh buat. Tapi kalau sekarang nak suruh saya pergi ke 3 phase, saya akan angkat tangan lah. Sebab saya kena buka, boleh buat rewiring balik semula, kena buat leceh lah. Sangat abuk itu yang paling saya takut dah. Sebab saya dah buat beberapa kali dah, improvement kita buat, abuk saya memang surrender lah. Saya cuba untuk tak nak buat piping dan sebagainya, sebab kita nak nampak kekemasan kat situ kan. Dari segi tangga, dari segi loteng tu kalau boleh saya nak improvekan lagi. Dari segi macam-macam lah, ada beberapa benda yang kita boleh. Tapi itulah, ini pun dah okey dah alhamdulillah benda tu. Tapi orang kata idea loteng tu sendiri sangat, orang kata lain daripada lain. Boleh kira je lah berapa rumah yang ada. Dan loteng tu digunakan sebagai office. Kononnya lah. Kononnya. Tapi okey, guna juga. Kadang-kadang saya guna juga. Tapi bagi Farah, paling I suka lah kat rumah ni sebenarnya adalah ni, kat belakang kita ni. Tempat drop point. Oh, ini Point dia. thanks to the salah satu rumah yang house tour dah review. Dari segi situ yang saya dapat idea. Yang idea ni sebenarnya yang paling last kali awak buat. Ni memang ruang kosong. Lepas tu saya kata, ini idea yang bagus. Sebab tadi Abang Gan tunjuk kami yang kat dalam dia letak beg. Banyak boleh sumbat tu. Sebab tu tak tahu dah letak mana ni, sumbat je ke dalam. Ya, kadang-kadang saya suka beli barang yang, sebab saya seorang yang suka beli barang time-time ada sale. 2, 3, 11, 12. Kalau orang rumah saya suruh beli 1, saya akan beli 2. Bila saya beli 2, saya akan beli 3. Sebab saya akan beli extra simpan. So tempat-tempat macam ni lah jadi tempat simpan barang saya. So saya rasa episod ni memang orang kata memang sangat bermakna lah sebenarnya. Banyak yang dikongsi oleh Abang Gan sendiri. And antara yang I suka jugalah, nak cakap jugalah tu, dia punya dapur, dia bahagian dapur, dia punya kitchen cabinet. Lain daripada lain juga, warna biru. Kalau boleh share berapa kos tu? Aku tak ingat lah berapa kos tu.
Saya rasa beribu-ribu. Saya rasa yang itu saya sejujurnya kalau tengok pun dalam puluh ribu tak lari lah. Yang ni bukan sponsor kan? Yang ni bukan sponsor. Yang ni memang saya bayar sendiri. Yang ni saya tak ingat berapa puluh ribu dalam, saya rasa tak ingat. Mungkin 40 kot, 40 lebih 50 kot. Kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya pun tak ingat lah. Tapi sangat praktikal lah ya. Tahu. Okey lah, high shilling. Ya, selagi boleh sumbat saya akan sumbat lah. Sumbat. Well, kita nak ucapkan thank you so much pada Abang Gan selaku bos kita. Kita ada Wow. So shit, tak apa saya. Selama ni saya nampak orang nampak je. Kali ni saya nampak sendiri. hari ni dia berjaya dapat. Ini dia hadiah daripada Nippon Paint cat spotless plus matte. Iaitu cat ni sangat bagus ya. Abang Gan nak cat bahagian nak top up mana-mana area sebab dia orang kata anti-fungus, antibakteria, mudah dibersihkan. Sebab ada anak kecil kan tadi. Betul? Dan paling penting tak ada bau. Ya, betul. Okay. Well, untuk korang nak tahu tentang journey home decor Abang Gan ni, nak tahu tentang kontraktor beliau ke anything tentang rumah ni, walaupun korang tengok episod ni tadi, Ataupun nak tahu tips tentang kereta-kereta. boleh. Korang boleh pergi terus ke Instagram beliau iaitu Abang Gan, Auto Malaysia. Pada laju. Semua saya tengok. banyak. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita punya YouTube dan juga social media kami. Alhamdulillah kita punya YouTube sudah mencapai 70k subscribers ya. Dan TikTok kita dah lebih 3 million. Thank you so much pada korang. Baiklah, sampai di saja. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.